Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat kacang botol goreng telur menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula masukkan bawang merah, kemudian masukkan bawang putih, masukkan cili merah kecil, masukkan ikan bilis, tutup dan kisar selama 5 saat, P6. Dah siap. Scrape down guna spatula. Kemudian masukkan minyak masak. Tutup dan tumis selama 4 minit suhu 120, speed 1. Dah siap. Masukkan kacang botol yang dipotong, kemudian masukkan sedikit garam, tutup dan masak selama 4 minit suhu 120 hingga speed 0.5. Sambil itu, masukkan 1 biji telur melalui lubang penutup. Dah siap. Mudah kan? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.